Selamat pagi, pagi Ahad. First try aku kat sini. Aku mula tadi kat gotok tu. Kat gotok tu aku lepas. Sasamu. Lucut. Spot 14. Spot biasa lah. Sawit kampung. Berapa umur. Alhamdulillah. Dapat seekor. Lesen. Coba lagi. Okey, saja buat video. Parit ni belakang pagar kompleks pertanian. Ni sawit ni kompleks pertanian lah. Ini sempadan dia lah. Ni sawit orang kampung. Inilah salah satunya parit yang kasta macam mana hebat pun dekat kampung Botir Titik Gantung ni. Inilah dia ni parit ni. Di sana tu corner sana. Di sana datang sini. Tu di sana. Inilah parit yang paling susah nak dapat bocat. Otai macam mana pun dekat kampung ni. Kampung aku ke, kampung Titik Gantung ni ke. Memang tak dengar sini. Tak tahu pasal apa. Pakar lumpan api pun tahu pun orang tak nak masang sini. Memang susah bocat ni. Tak tahu aku mungkin sebab bocat ni belajar dalam komplek pertanian tu. Dia educated sikit lah, codik Itu dia ni. Saja share info.